Selamat datang ke Pusat Pemulihan Selipar Terpakai. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda rasa beban masalah kerja di pejabat itu berat, cuba perhatikan abang-abang kita ini mengasingkan selipar lama yang berdebu. Tangan mereka laju mengasingkan sisa getah ini macam kita mengasingkan memori pahit dengan bekas kekasih. Semuanya kemudian dicampak tanpa belas kasihan ke dalam mesin pengisar gergasi ini. Hancur lumat. Bayangkan betapa indahnya dunia kalau mesin ini boleh digunakan untuk mengisar hutang bank atau masalah hidup kita. Hasilnya, selipar tadi kini berubah bentuk menjadi kepingan kerikil plastik yang halus. Sekarang bermulalah proses memasak adunan kita. Serpihan ini dimasukkan ke dalam mesin pengadun, disusuli dengan taburan serbuk kuning ajaib dan simbahan cecair hijau misteri. Jangan tanya itu apa. Mungkin itu respirasi warisan turun-temurun. Mesin ini berputar ligat menggaul adunan, seligat kepala kita memikirkan kosar hidup yang semakin naik. Tanpa kelengkapan berteknologi tinggi dari makmal Eropah, hanya berbekalkan naluri dan tong kita semula, adunan ini digaul mesra sehingga sebati. Seterusnya, guni berisi adunan yang sudah siap dipikul bersahaja. Lupakan jam tangan pintar kelengkapan gym anda. Abang ini sedang menunjukkan senaman kardio dan kekuatan teras badan yang sebenar. Bahan tadi kemudian dicurahkan ke dalam corong mesin acuan suntikan bertekanan tinggi. Dan saksikan keajaiban dunia moden. Mesin ini bernafas dan memuntahkan hasil yang cukup menakjubkan. Dari sisa buangan yang berbau, ia kini dilahirkan semula menjadi sepasang selipar biru yang kacak dan utuh. Tapi tunggu, karya Asni Agung ini belum cukup sempurna. Pakar bedah selipar kita mengambil alih tugasan. Dengan ketelitian tahap dewa, lebihan getah di bahagian tepi dipotong buang menggunakan pisau kecil. Kemudian, tiba babak yang paling dramatik, sesi solekan. Abang kita duduk bersila sambil melukis garisan kuning dan menampal logo secara manual di tepi selipar dengan kelajuan cahaya. Tak ada masa nak termenung. Ketangkasan tangan dan koordinasi mata dia memang mengagumkan. Jauh lebih pantas daripada rakan sekerja kita yang mengambil masa 3 hari bekerja semata-mata nak balas satu mesej WhatsApp ringkas. Di fasa terakhir, selipar yang sudah kacak bergaya ini disusun dan dibungkus rapi ke dalam plastik. Menariknya, lihat jenama yang dilekatkan. Mungkin ini mesej tersirat bahawa selipar ini menjamin sambungan talian yang sangat lancar antara tapak kaki anda dengan bumi yang nyata. Dari tapak pelupusan, kembali ke pasaran. Sedia untuk dipijak lumat oleh tuan yang baru.